Pada tahun 1870, di Kampung Kenali, Kelantan, lahirlah seorang anak kecil yang bakal menjadi ulama paling berpengaruh di tanah Melayu. Dialah Tok Kenali, seorang yang sejak kecil sangat mencintai ilmu dan terkenal dengan kepintaran luar biasa. Pada usia belasan tahun, Tok Kenali berangkat jauh ke Mekah. Di sana dia belajar lebih 10 tahun, berguru dengan ulama-ulama besar. Ketekunan dan kecerdasannya membuatkan namanya dikenali di Tanah Suci. Sekembalinya ke Kelantan, Tok Kenali menjadi guru di Masjid Muhammadi. Ribuan penuntut datang belajar. Dialah yang mengubah Kelantan menjadi pusat pengajian Islam paling terkenal di Nusantara. Tok Kenali bukan sekadar mengajar, tetapi menulis, membangunkan sistem pondok dan menerbitkan akhbar pengasuh. Beliau membawa pembaharuan yang mencerdaskan seluruh masyarakat. Tok Kenali dikenali sebagai ulama yang sangat zuhud, tidak suka kemewahan dan mengajar hingga berbelas jam setiap hari. Kata-katanya lembut tetapi penuh hikmah hingga dihormati seluruh negeri. Tok Kenali wafat pada tahun 1933, namun ilmunya terus hidup melalui ribuan murid dan pondok-pondok yang beliau bangunkan. Namanya kekal sebagai legenda ulama Melayu sepanjang zaman. Nak tengok part 2? Komen nak. Jangan lupa subscribe, komen dan share.